Tapi berawal daripada pengetahuan, tahu. Selepas tahu, yakin. Selepas yakin, baru nampak dalam amal. Kalau orang tua tauhidnya putus, anak-anak kita semua boleh senang. Kalau pemimpin tauhidnya putus, begitu juga dengan kita. Saya bukanlah mengatakan bahawa saya ni dah putus betul tauhid saya kepada Allah. Masih lagi dalam usaha kita. Saya beritahu pada orang rumah, kepada anak, bahawa saya akan pergi bila-bila masa pun kita boleh mati. Di rumah pun kita boleh mati. Sedang makan pun boleh mati. Sedang batuk pun boleh mati. Sampai masanya. Bila kita tanya pada doktor, macam kenapa kita boleh hidup? Kita boleh hidup kerana kita bernafas. Nafas tu cuma dua. Tarik sekali, hembus sekali. Tarik sekali, hembus sekali. Okey, macam mana kita boleh bernafas? Kerana darah kita mengalir. Darah ni mengalir semua. Kenapa darah boleh mengalir? Kerana jantung berdegup. Jantung berdegup. Kenapa jantung berdegup? Di situ dia dah tak boleh jawab lagi. Kenapa jantung berdegup? Dia pun tak tahu. Bila jantung ni berhenti, darah berhenti, nafas berhenti, mati. Lepas itu kita pun roh keluar. Jasad pun tinggal. Lalu kemudian roh pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu kita pun akan menunggu pula di alam barzah. Masa di alam barzah ni